Hari ini, Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin telah menghantar surat kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Surat tersebut ialah tentang Khairi mencabar atau menjemput Anwar untuk berdebat. Apa sebab Khairi ingin berdebat atau berdebate dengan Anwar? Ini bermula apabila Datuk Seri Anwar telah mencabar Perdana Menteri Najib Tun Razak untuk berdebate. Dan ini berpunca dari kenyataan Najib bahawasanya sekiranya pembangkang memerintah Malaysia, maka Malaysia akan bankrupt. Pembangkang telah membentang satu cadangan atau satu rancangan, iaitu di dalam 100 hari pembangkang memerintah, pembangkang akan membangunkan negara dan mengurangkan belanja. Mungkin bagi Najib, bagaimana sesuatu kerajaan boleh membangun dan mengurangkan sekaligus, iaitu sekiranya kita membangunkan negara, maka kita perlu belanja dan bukan kita boleh menjimat perbelanjaan. Di sini mungkin mereka tidak faham atau mereka cuba mengelirukan keadaan. Tidak semestinya sekiranya kita membangunkan negara, maka kita akan membazirkan duit. Sekiranya kita mengkaji pembangunan sekarang dan banyak mana pembaziran wang, terutama sekali melalui rasuah, maka sekiranya kita mengurangkan rasuah sahaja pun sudah cukup. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berkata yang sekiranya pembangkang memerintah, pembangkang hanya memerlu 19 bilion sahaja. 19. Najib pula memerlukan beratus-ratus bilion. Kalau kita mengkaji projek-projek di bawah Kerajaan Barisan Nasional, bangunan ini 5 bilion. Pembangunan itu berbelas-belas bilion. Kita boleh nampak bahawasanya semua pembelanjaan yang dicadang atau yang dirancang oleh Barisan Nasional memakan belanja yang besar. Dan kita kena tanya pula, banyak mana dari pembangunan ini menguntungkan rakyat? Adakah dia berfaedah kepada rakyat secara langsung atau mungkin hanya secara tidak langsung? Kadang-kadang secara tidak langsung pun tak ada faedah. Tapi dia berfaedah kepada pihak berkuasa. Dan dia berfaedah kepada syarikat-syarikat gergasi atau syarikat-syarikat kroni yang mendapat projek tersebut. Jadi faedahnya bukan kepada 27 juta rakyat Malaysia. Faedahnya kepada segolongan kecil sahaja. Sekiranya mereka membina 10 jambatan di Pulau Pinang sekalipun, apa faedah kepada orang Sabah atau orang Sarawak yang tidak mengguna jambatan tersebut atau tidak pernah pergi pun ke Pulau Pinang, tak pernah jejak kaki di Pulau Pinang. Jadi di sini, kalau kita mengkaji, kononnya pembangunan yang dibawa oleh Barisan Nasional, dan Barisan Nasional berbangga dan bermegah dengan pembangunan mewah. Soalan dia, apa faedah kepada kita sebagai pengundi? Lebih-lebih lagi, kalau pembangunan yang berbilion-bilion bukan di depan rumah kita, tapi di satu ceruk Malaysia, di mana kita tidak pernah pergi pun. Khairi
ingin berdebat dengan Anwar. Oleh kerana Anwar telah mencabar Najib untuk berdebat. Tapi Najib Perdana Menteri dan Anwar ialah ketua pembangkang. Najib dan Anwar sama taraf. Siapa dia Najib? Siapa dia Khairi? Khairi hanya ketua pemuda UMNO. Dia bukan pun menteri. Taraf Khairi ialah ketua pemuda Parti Keadilan, Samsul. Sepatutnya Khairi berdebat dengan Samsul yang sama taraf dengannya. Ini protokol. Di dalam international pun kita ada protokol. Sekiranya ketua negara melawat satu negara lain, maka ketua negara tersebut akan bertemu dengan ketua negara. Tapi sekiranya menteri sahaja yang melawat atau timbalan Perdana Menteri yang melawat, maka menteri atau timbalan negara tersebut juga akan bertemu dengan mereka. Ini protokol. Kita tidak boleh menghantar hanya menteri ke misalan Amerika dan berharap Presiden Amerika berjumpa dengan menteri tersebut. Itu tidak akan berlaku. Hanya sekira Perdana Menteri Malaysia pergi Amerika, maka Presiden Amerika akan bertemu dengan beliau. Ini dinamakan protokol. Dan sekira Najib tidak ingin berdebat dengan Anwar, maka Khairi tidak boleh ambil alih. Kalau Najib tidak mahu debat, maka jangan debat. Tolak jemputan Anwar. Dan sekarang Nazri Aziz juga menjemput Anwar berdebat. Siapa Nazri Aziz? Dia menteri. Jadi, sekiranya Nazri ingin berdebat dengan pembangkang, maka perlulah Nazri berdebat dengan seorang yang sama taraf dengan beliau. Nazri tidak boleh berdebat dengan ketua menteri atau menteri besar. Sebab jawatan ketua menteri atau menteri besar lebih tinggi. Jadi, inilah protokol yang sepatut kita hormati. Dan saya rasa tidak wajar sekira Anwar terima jemputan berdebat dengan Khairi. Sebab sekiranya Khairi belum cukup taraf, maka Anwar akan merendahkan taraf beliau dengan berdebat dengan Khairi.